Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru-baru ni saya dapat beberapa mesej daripada GPM. Cara sebab dekat dalam OPEC BNM dah tak ada, dia punya muka depan dah tak macam dulu. Kalau dulu sistem 2.0 tu ada dekat muka pertama, bila kita buka OPEC tu dah ada kat situ. Tapi apabila PNM dah buat perubahan pada web OPEC dia, maka kita ramai GPM mengadu yang mereka tak dapat jumpa kat mana nombor 2.0 tu. Jadi saya dah baca panduan daripada Perpustakaan Negara. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapat nombor 2.0 sesuatu buku tersebut. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, baiklah, saya nak cari nombor 2.0 bagi Nabi juga disakiti manusia. Okey, langkah yang pertama saya akan pergi kepada OPEC Perpustakaan Negara ni. Kemudian kita pergi dekat sini ni, kat search, type Nabi juga disakiti manusia. Okey, ni Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Nabi SAW, tapi tak apa, kita ambil yang ni, nanti dia akan jumpa juga. Kita tengok dia akan ada ke tak. Okey, kita pergi ke bawah sikit. Okey, ni ada kan. Okey, kita pergi kepada edition information. Dia akan keluar kat sini. Nampak dia keluar detail ni. Okey, klik detail ni, dia akan keluar ni lah Nabi, detail-detail ni. Tapi dekat sini masih tak ada kita punya nombor 2.0. So agaknya saya pun tak sure dekat PNM sekarang memang tak guna ke 2.0 ke, saya tak pasti sebab saya dah lama tak pergi PNM. Tapi kita boleh klik dekat full record ni. Dekat sini ada dia tulisnya, sekejap mana ni yang kosong, nampak tak ni, 297.63. Kita tahu kalau cerita tentang agama Islam 297. Jadi inilah dia kod dewi dia, ada 97.63. Okey, semoga video ini dapat membantu rakan-rakan untuk membuat proses buku dengan lebih mudah. Terima kasih, jumpa lagi pada video akan datang.